Hai, selamat malam semua. Kita bersama dengan dalam dunia RC, bila kenderaan berbicara. Okey, bersama saya dengan Encik Halim, selaku CEO syarikat Dunia RC Sdn Berhad. Okey, saya sebagai admin, sebagai moderator. Ada selamat datang kepada Encik Halim. Macam mana Cik Alim nak datang ke studio tadi? Macam mana, semua berjalan lancar ke? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Cuaca pun baik. Dia tadi ada yang hujan renyai-renyai. Hujan rahmat lah. Cik Alim, kita sentiasa berfikiran positif. Bagus Cik Alim. Cik Alim kerana sudi datang ke podcast kami Dunia RC bila kenderaan berbicara. Saya pun first time ni datang podcast sebelum tak pernah lagi lah. Yalah, kita ni sibuk kan, kesana kemari kan, jadi tak tentu masa lah. Kita akan tanya beberapa soalan kepada Cik Halim. Latar belakang Cik Halim, saya Halim bin Kamarudin. Saya berasal daripada Nyun jauh di sana lah. Berada di mana tu? Antara belah kata utara lah. Belah utara lah. Cik Badrul ni berkaitan lah. Cik Badrul saya punya partner lah. Kawan jugalah dulu ni. Kawan niaga dan juga memang kawan lama lah dengan Cik Badrul. Jadi berpakat untuk joint venture tu, buat syarikat, satu syarikat lah. Lebih kurang macam tu lah. Cik taraf pendidikan macam mana Cik? Saya taraf pendidikan saya biasa je, sama macam Cik Badrul juga lah. Kami semua taraf SPM je kan. Kenapa tak ada yang degree ke apa ke? Tak ada. Kami semua dunia RC semuanya bertaraf SPM je. Sebab dulu saya pernah interview kat sebuah company. Dia punya orang atas lah, top level dia orang bertaraf diploma je. Jadi yang mana datang degree memang dia reject. Itulah. Kami itu pun untuk melepasi dia punya interview pun kami susah lagi. Dia tak banyak technical lah. Sebab saya masa tu pergi dia business dia barang komponen kereta, kompresor aircon. Jadi macam mana dengan Cik Halim? Cik Halim dapat pendidikan, saya dekat SPM je. Lepas tu kan saya banyak mencuburi, banyak pengalaman kerja lah. Macam Cik Badrul juga. Kami juga bersama-sama dulu pernah buat ejen jual langsung kan, bekerja. Jadi marketing tu kami ada knowledge lah kan, pengetahuan tentang tu. Cik Halim ni selaku orang kanan lah. Saya selaku Chief Executive Officer. Saya lebih kepada manajemen lah, pengurusan lah. Pengurusan, lepas tu buat marketing juga. Kita orang walaupun level dengan Cik Badrul pun, kami pun buat marketing juga kan. Tapi kita profit sharing lah. Maksudnya keuntungan kita bagi sama. Kan. Semua merasai lah kan keuntungan daripada hasil perniagaan. Sekarang ni saya tengok Cik, kenapa memilih transport ni? Transport ni satu-satunya
uh, apa ni, mudahlah. Kita boleh kata untuk dapat partner, betul kita low risk dari segi apa ni, sebab kita kenderaan ada kita, tapi maintenance pun bawah kita, hanya driver saja kita outsource kan. Jadi kat situ diorang jadikan diorang mereka sebagai rakan niaga, sebagai rakan niaga. Jadi pergantungan kita terhadap masalah isu human resource ni dapat ditangani lah. Sebab kita bila diorang dia sebagai rakan niaga, diorang tak terikat sangat dengan kita. Jadi mereka bebas dalam mengatur, tapi dari segi projek semua kita bagi tahu siap-siap timeline dia, pastikan mereka siapkan kerja mengikut jadual yang ditetapkan. Itu saja, mudah. Jadi kita pun tak pening kepala, tak perlu nak nak marah-marah, nak adik-adik kan. Diorang kita hanya bagi diorang deadline, diorang buatlah macam mana cara sekalipun, pastikan mengikut prosedur dan juga mengikut timeline yang ditetapkan oleh customer. Okey, itu je. Mudah jadi syarikat pun tak adalah terbeban sangat dengan birokrasi semua kan. Kita pun banyak lagi benda lain nak kena fikir kan, macam mana nak cari income untuk memastikan semua merasai daripada penghasilan ni. Okey. Banyak first time saya dengar lah tak banyak yang buat macam ni. Dan biasanya apakah cabaran dan dugaan ni kalau buat program ni macam ni? Dia gantung lah. Kalau dapat yang kontrak yang diorang dapat memenuhi masa yang dia digunakan dengan sebaik mungkin, dan kualiti kerja tu diorang dapat dapat mengekalkan Jadi dia memberi kesan baik pada syarikat lah. Kalau bermasalah, kita terpaksa mencari partner-partner lain lah untuk diganti kan. Macam tu. Jadi apakah harapan Cik Halim untuk masa akan datang? Masa akan datang mungkin kita akan fokus pada mungkin shipping. Mungkin kita akan pergi fokus pada shipping pula. Shipping pula kalau shipping ni kita boleh mungkin kita boleh meluaskan lagi. Ini kan contohnya pemindahan kenderaan daripada Malaysia ke Sabah Sarawak ke kan, ataupun boleh bawa kargo untuk perdagangan kan. Tapi dia berisiko jugalah kan. Setiap perniagaan pasti ada risiko kan. Jadi yang tu cuba kita minimizekan dari segi kita kena ubah mindset. Kita kena bagi semua pekerja-pekerja kita motivasi supaya mereka dapat mengekalkan momentum untuk mencapai misi dan misi. Apakah misi dan misi syarikat? Misi dan misi kita adalah memastikan meminimaliskan penggunaan sumber manusia
dan mengoptimumkan uh, keuntungan dan memenuhi kepuasan pelanggan. Ya. Setakat ni apa, selain daripada ambulans, bas ekspres, lori tangki, stesen minyak, apa lagi ni, kita ada kedai semerdeka lah, kita semerdeka, kedai apa, kedai fast food, fast food pun ada fast food pun ada. Okay, untuk kata kami akan mempeloskan lagi lah dalam sektor bisnes-bisnes lain selain daripada peruncitan dan juga franchise. Kita akan lebih fokus pada, mungkin kita akan bagi yang saya cakap tadi lah, macam shipping tadi kan. Mungkin kita akan beralih lah pada shipping lah. Mungkin dia membawa lebih keuntungan dan dapat minimalkan apa kerugian. Mungkin kita akan ke arah itu lah. Macam mana dengan AI sekarang ni, ni AI, kita tak perlu risau tentang AI kita, sebab kalau kita masih memerlukan tenaga kerja kan. Tenaga kerja ni kita tak boleh digantikan kan. Bukan semua benda perkara kita boleh guna AI kan. Dari segi pemudah cara, mungkin kita boleh gunakan AI lah, tapi dari segi intelijen dan juga pembuat keputusan, kita tak manusia itu adalah yang lebih terbaik. Sebab kita dapat memenuhi, kita dapat membezakan antara salah dan benar. Itu ya. Sebabnya AI dia lebih straightforward. Apa yang dia ajar, itu yang dia implement kan. Jadi dia tak tahu benda tu salah ke tak salah ke, dia tak tahu. Okey. Kita berehat sebentar ya, Cik Elmi, kita mendengar daripada penaja. Kita ada daripada lagu Sapura ni, Mariduan Channel kan. Ya, saya selalu dengar juga di dalam kenderaan untuk pergi kerja, bila jumpa klien kan. Dalam segmen apa tu dalam segmen santai je kan, ceria. Kadang-kadang malam pun saya dengar juga Malam Segar. Banyak lagu best lah. Rupanya ramai juga yang menjadi dia DJ dalam Mariduan ya. Saya dapat harap kita punya DJ dalam Mariduan dapat meningkatkan lagi lah mutu penyampaian. Ada lagu-lagu yang lebih menarik lagi kan. Mungkin lagu moden ni kena dia mungkin DJ dalam Mariduan tak bersesuaian. Tapi saya macam suka dengar lagu Piramli, lagu-lagu nambahan, suka juga. Okey, Cik Elmi, kita kembali tadi dia sebenarnya pesan penaja. Okey, macam mana harapan Cik Elmi pada generasi yang generasi muda ni untuk berkecimpung dalam bidang ni. Dia harapkan pada semua orang muda kan, walaupun kita pembelajaran tak berapa tinggi, tapi pastikan matlamat dan ada kita punya fokus utama kita lah. Apa kita nak jadi, kita kena fikir waktu kita kata 3, 4 kita dah ada ke arah mana kita nak, hala tuju kita tu. Jadi kita, kalau kita suka akan perniagaan, kita kantiwet pun banyak dalam sektor teknikal dan juga perniagaan. Zaman kita dulu susah juga nak masuk, nak menyertai TVET ni. Kena dapat SPM kan. Kadang-kadang info pun tak berapa sampai kan kat kita kan.
Jadi apa, kita agak terlewat lah. Itu pun ni pun sebab apa, pengalaman kerja. Itulah harapan saya kepada anak-anak muda. Okey, Cik Halim, sekian sajalah kita punya podcast pada hari ini. Saya harap Cik Halim dapat meluangkan masa lagi untuk podcast yang akan datang. Okey. Kami menyokonglah Dayu usaha anda semua kan. Buat yang terbaik lah. Walaupun kita belum lagi mendapat hasil, selagi kita hidup berproses. Bila dalam proses ni, jangan fikir tentang hasil kan. Kita kena buat dulu, buat sampai jaya, orang kata. Saya dengan mak saya sama lah. Kita orang akan all out. Kau nak, kau buat. Kan. Itu je yang buat kita boleh berjaya. Kalau rasa tak nak berjaya, duduk sajalah. Duduk menengok. Kalau nak berjaya, inilah cabaran yang kita kena hadapi. Biasalah, sepak terajang, jatuh bangun, itu biasa. Dah jatuh, bangun balik. Jangan kita lena kan. Okey. Sekian saja ucapan saya pada hari ini. Okey, saya sudahi dengan wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.